Tak membaca belum hari ini. Jom ke perpustakaan, tak rugi menambah ilmu. Burung terbang di awan biru, singgah sebentar. Assalamualaikum dan hai semua, saya Su dan bersama saya hari ini. Hai, saya Raja. Okey, baik, untuk tajuk podcast kita pada hari ini memang sangat-sangat friendly, memang sangat dekat-dekat dengan kita, betul tak Raja? Betul tu Su. Topik kita pada kali ini sangat demand dan juga evergreen di Malaysia, iaitu cerita selepas SPM, realiti dan juga peluang. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita menjemput Puan Syahira binti Ibrahim daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Ya, alhamdulillah fantastik ya. Oh. Awak apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, terima kasih juga kepada Puan sebab sudi join venture untuk podcast kami pada kali ini. Sama. Okey, sebelum tu Puan, saya nak minta Puan cerita sedikit tentang diri Puan, pengalaman Puan dalam bidang ini sebab Puan dah lama dalam bidang ni? Dah lama, lebih kurang 16 tahun. Oh, lama tu, 16 tahun. Daripada tahun bila tu Puan? Saya start bertugas first posting tahun 2009. 2009 mula-mula posting? Memula posting di mana? Di Politeknik Sultan Azlan Shah. So di JKM ni tempat yang kedua lah. JKM Tapah ya? Tempat yang kedua. Tempat yang kedua. So 15 tahun di Politeknik dan 1 tahun cukup di JKM. Oh, Saya baru lah kat JKM. Oh, kira-kira barulah dekat JKM ni. Baru. Sultan Azlan Shah yang dekat Berang tu ya? Ya, betul. Berang kan? Yang dekat Berang lah, Berang Station. Okey, awak nak saya kenalkan diri kan tadi? Betul. Okey, nama saya Syahira binti Ibrahim. Boleh panggil saya Puan Syah. Dan saya merupakan pegawai psikologi dan kaunselor berdaftar yang berkhidmat sebelum ni di Politeknik Sultan Azlan Shah lebih kurang 15 tahun. Dan sekarang di JKM atau lebih spesifiknya Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Batang Padang. Batang Padang. Okey, berkecimpung dalam bidang ni lebih kurang 16 tahun dan sepanjang tempoh ni sebenarnya saya banyak diberi peluang untuk bersama dalam populasi remaja dan juga orang dewasa, manakala 15 tahun dipisah di Politeknik kan. So ada remaja dan juga orang dewasa which is lecturers. Dan sekarang ni saya berada dalam populasi masyarakat lah pula. Dan perkara yang paling signifikan sebenarnya berada bersama manusia ni adalah yang saya tak boleh lupa bila saya dapat berurusan dengan pelajar lepasan SPM yang mengalami vocational uncertainty di mana mereka keliru dan berasa ragu-ragu mengenai laluan kerjaya mereka lah. Jadi sepanjang tempoh dan sepanjang sesi itu sebenarnya saya dapat meningkatkan self-awareness pada pelajar mengenai passion, mengenai aptitude, mengenai strength mereka supaya keputusan yang mereka buat lepasan SPM ni adalah lebih align dengan passion mereka lah. So sedikit sebanyak intro lah. Okey. Daripada apa yang Puan cakap tadi kan, Puan dah dalam 16 tahun dalam bidang psikologi. Masalah yang kerap selalu timbul lepas SPM tu apa? Boleh tak bagi contoh dia ke? Boleh. Sepanjang perkhidmatan saya lebih kurang 15 tahun di Poli terutamanya sebab saya terlibat juga dengan sekolah-sekolah kan. So lepasan SPM itu yang utama lah. Jadi yang kerap biasa dibincangkan ataupun diluahkan oleh para lepasan SPM ni adalah mengenai career and decision dengan existential anxiety which is tentang masa depan mereka. Jadi mereka ni sebenarnya para pelajar ni mereka menghadapi psychological stress kerana dah kena buat satu keputusan yang agak besar which is dalam pemilihan kerjaya. Yalah kan. Sedangkan mereka tak ada career clarity yang jelas. Jadi sekarang ni sepanjang proses tu sebenarnya apa yang saya bimbing adalah kenalkan mereka dengan kekuatan apa yang mereka ada. Apa minat mereka? Apa jenis personality mereka? Jadi senanglah mereka nak buat keputusan yang kena dan congruent dengan personal trajectory mereka. Itu dua benda which is existential anxiety, ketakutan mereka, Ketakutan. dan yang kedua adalah mengenai
career and decision tentang masa depan mereka. So these 2 point is very important sepanjang proses perbincangan bersama lepasan SPM lah. Okay, kalau nak imbas balik zaman Puan waktu habis SPM, adakah ini memang Puan punya impian, hala tuju Puan dalam bidang psikologi? Sekejap, saya menong kejap. Boleh je Imbas boleh je balik menong. kan? Imbas Boleh je, balik boleh je. zaman dulu Puan. Okey, sebenarnya kalau nak imbas balik, saya memang tak nak masuk langsung ke Universiti Awam Malaysia lah. Sebab impian saya berada di Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang syariah. Itu memang impian saya daripada dulu. Kan? Tapi hasil desakan, hasil cadangan, hasil push daripada family menyebabkan saya pada waktu itu mengalami cognitive dissonance dan keterpaksaan yang agak tinggi kerana terpaksa memilih jalan ataupun perancangan daripada family rather than saya sendiri. Kan? Pada waktu itu saya ingat lagi bila saya dapat tawaran ke Universiti Islam Antarabangsa, saya masih berada di sekolah untuk trial STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Saya ingat lagi. Jadi saya memang tak nak pergi. Tapi kerana yalah, nak kata anak yang taat tak adalah taat sangat kan. Tapi keterpaksaan yang agak tinggi pada awalnya. Tapi selepas itu apa yang saya alami sangat bagus, di mana saya belajar tentang erti adaptability. Saya belajar mengenal personal values yang ada dalam diri saya. So, ia dapat mengukuhkan lagi sebenarnya self-regulation dalam diri untuk saya bergerak sejajar dengan apa yang saya plan. Jadi susunan Allah itu sebenarnya sangat cantik, sangat padu untuk saya belajar tentang developmental learning menjadikan diri saya sekarang ini. Tadi macam yang kita tahu Puan dah dalam bidang psikologi ni dah lebih kurang 16 tahun lah. Okay. Jadi sekarang ni kita pergi kepada isu pelajar itu sendiri Puan. Isu pelajar itu sendiri. Okey. Saya nak tanya, okey. Kenapa kita panggil pelajar kita sekarang ni Gen Z lah. Dulu kalau kita golongan milenial. Okey, milenial. Okey, Puan rasa kenapa pelajar kita zaman sekarang ni rasa tak ada hala tuju ataupun pandan walaupun SPM ni dah habis sebenarnya? Very nice question lah. Segelintir daripada untuk makluman semua untuk makluman awak berdua yang cantik. Terima kasih. Terima kasih Puan. Puan pun lagi lawa hari ni Hari ni je. Setiap hari. Okey, untuk makluman semua sebenarnya para pelajar lepasan SPM ataupun dalam fasa SPM, mereka ni mengalami SPM post transitional uncertainty. Kerana SPM ni kan. Tak faham. Tak apa, nanti saya terang. Kerana SPM ni adalah bukanlah penentu mutlak kepada hala tuju para pelajar. Jadi mereka dah sebenarnya dalam keadaan psychological stress. Mereka ni kena buat satu keputusan yang agak besar untuk hidup mereka. In terms of dalam bidang pengajian, nak kerja ke, nak ambil part time dan sebagainya. So mereka berada dalam low self efficacy. Low self efficacy. Kemampuan diri mereka rendah. Sebab apa? Tu tak tambah lagi tekanan daripada Parents kan. tekanan daripada peers, Parents. tekanan daripada guru Ya, dan juga betul. social. Tapi selalu parents lah kan. Ya, parents. Stress. Tapi fasa ini ataupun kondisi ini sangat normal. Betul. Asalkan para pelajar ni dapat awareness, self-awareness, kesedaran diri yang diorang kena kenal minat diorang, diorang kena kenal kekuatan mereka. Itu dah cukup. Yang kedua, at least mereka boleh engage dalam experiential learning, which is mereka boleh join volunteer job, mereka boleh join program luar, mereka boleh join part-time dan kursus-kursus tertentu. Dan yang ketiga yang paling penting, daripada kesedaran itulah timbul untuk mereka attach dan discuss dengan parents, dengan mentors ataupun dengan guru kaunseling. Tapi macam budak-budak sekarang kan, diorang nak cakap communicate dengan parents pun jarang kan. Betul. Ya. Perasan tak? Diorang macam tak ada nak share Diorang- dengan ya, parents betul. ke apa, memang tak ada pun. So mereka banyak bersendiri. Mereka guna betul. gadget dan Ya, sebagainya. gadget. Jadi isu communication pula isu yang berbeza. Di mana kita perlu terapkan dalam madrasah utama, which is dalam family itu sendiri. Kalau parents pun tidak ambil cakna tentang isu communicate dengan mereka takkan mulakan. Tambah parents yang kerja Lagi tak ada 8-5, masa. tak ada masa kan. So
mereka akan communicate dengan handphone Handphone je. je betul. lah. Betul. Tapi macam yang Puan cakap tadi, okay, pelajar kena tahu kekuatan mereka sendiri. Tapi macam mana kalau pelajar tu introvert? Macam mana pelajar tu dia introvert? Dia tak tahu macam mana nak bersosial dengan orang. Dia tak tahu malahan dia tak tahu kekuatan dia sendiri apa dia. Okey. Bila pelajar tu introvert sebenarnya, introvert ni sebenarnya lebih hebat daripada extrovert. Oh. Cuma mereka tak bercakap je. Cuma cara mereka melontarkan dan meluahkan adalah melalui perbuatan, bukan percakapan. That's introvert. Yelah sebab tu Kan? Kalau introvert nak tunjuk kasih sayang, dia tak cakap I love you, I sayang you tak. Tapi dia buat perbuatan. sesuatu. I miss you. Dia buat sesuatu untuk menghargai orang tersebut. In terms of bagaimana seorang introvert nak bina kekuatan dalam diri dia, sebagai contoh, kalau kita nak tegur orang introvert kan, ini topik introvert ni tapi tak apa kita masuk sikit kan. Kalau kita nak tegur introvert supaya bercakap, seperti mana kita nak suruh orang extrovert berhenti bercakap. Dia lebih kurang macam tu. Kita tak nak paksa dia sebab dia dalam dunia dia. Tapi dia boleh bercakap tapi dia sangat menyusun ayat dia sangat berhati-hati dan sebagainya. Dia kira dia macam perfectionist ke? Tak juga. Tak juga. Tak juga. Cuma dia sangat particular. Dia sangat particular. Maksudnya Tapi particular ada dia tu, perfectionist. maksudnya particular tu dia teliti ke ataupun dia macam mana? Dia berhati-hati. Dia takut. Terutamanya dalam Takut. melontarkan ayat-ayat tapi kita yang kecil hati dengan dia. Takut kita punya feedback lah. Ya, Bila betul. dia cakap macam ni, feedback kita dia macam sangat, ya betul. Maksudnya terlalu menjaga hati. Ya, terlalu menjaga hati. Majoritinya introvertnya beritahu introvert ke dua-dua? tak. Tak. Sebab tu orang macam nak tahu sangat pasal Extrovert. Walaupun ada lain sikit daripada topik tapi tak apa. Okey, ada soalan lain. Okey, Saya nak tanya awak. Jangan buat. Jangan buat nanti Jangan kami jawab pun apa. tak tahu nak jawab apa nanti pun. Okey baik. Okey tadi kita dah tahu kenapa ramai pelajar tak ada hala tuju lepas CPM kan. So sekarang ni okey. Kau rasa normal ke? Normal ke perasaan aku ni dah ketinggalan jauh? Okey, aku ni dah ketinggalan jauh. Kawan-kawan aku ramai dah berjaya daripada aku. Adakah perasaan tu normal sebagai seorang pelajar? Baguslah soalan awak. Perasaan tu normal. Normal. Kerana perasaan tu merupakan manifestasi pada social comparison. Social comparison. Social comparison. Anak-anak kita dia akan cuba bandingkan diri mereka dengan orang lain. In terms of apa? Pencapaian akademik. Kau dapat universiti mana? Kau dapat beasiswa tak? Kau dapat kerja apa? Dia buat social comparison. Jadi apa yang paling penting sebenarnya, kita kena tekankan kepada anak mengenai personal trajectory. Apa tu? Tak tahu. Personal trajectory ni term-term. Sorry tak kalau term-term. Macam psikologi ni kan, Psikologi. Dan apa maksudnya kita nak tahu? Betul. Jadi tekankan pada anak mengenai personal trajectory, which is setiap individu mempunyai laluan perkembangannya yang tersendiri. Tak payah nak tiru orang. Kiranya berbeza lah kan? Ia berbeza. Ada yang mungkin seiras tapi ada yang berbeza. Jadi apa yang paling penting sebenarnya dalam case dan dalam soalan awak tu adalah apa yang paling penting adalah kita fokus pada goal setting kita, bukan goal setting orang lain. Bila kita fokus pada goal setting kita, maka kita akan ambil langkah-langkah kecil untuk buat penambahbaikan dalam pembangunan diri kita. Jadi tekankan juga pada anak-anak ataupun diri awak sendiri, para remaja dan belia, which is delay gratifications, lambat pun tak apa. Okay? Yalah, betul. Dan incremental progress itu lebih bagus berbanding daripada kita masuk dalam perlombaan persaingan dengan orang yang lebih daripada kita. Ada orang suka persaingan tu. Macam saya sangat suka persaingan. Kalau tak ada persaingan, maka saya kuranglah bermotivasi. Tapi ada orang dia suka persaingan tapi dia tak tahu diri dia ni boleh ke, mampu ke nak tandingi orang lain. Sebab tu sangat penting kenal kekuatan dan kelemahan diri dulu. Ibarat macam mana Puan? Kalau biasa kita bawa kereta, lepas tu ada signboard ke contoh. Biar lambat asal selamat. Macam tu ke? Maknanya biar maksudnya janji okay. Maksudnya biar perjalanan kita tu agak jauh dan lebih mencabar berbanding dengan orang lain lebih cepat, macam tu. That's very good. Very good statement. Itu adalah delay gratification. Tak apa lambat asalkan aku dapat reward hujung nanti. Tapi tekankan pada remaja, diri kita dan juga anak-anak, which is delay gratification. Tak apa lambat. Sebab setiap orang mempunyai laluan perkembangannya tersendiri. Tak payah fokus pada goal orang lain tapi fokus pada goal sendiri. Sebenarnya tak dinafikan, memang wujud. Wujud konsep bias
dalam keluarga dan juga parent. Saya juga dibesarkan dalam konsep itu. Dalam konsep itu. Tapi bila kita ambil psikologi ni baru kita tahu sebenarnya bukan bias. Mungkin mak ayah kita tak reti dan tak ada ilmu ke arah itu. Sebab tu bila kita besarkan anak, kita besarkan dengan ilmu. Ada bias masih berlaku kan daripada kecil. Masih berlaku tapi kita cuba untuk protect. Itu. Jadi tak boleh saya memang tak nafikan, cuma parent kena ada ilmu parenting lah. Supaya anak rasa tidak di-biaskan oleh parent. Jadi mana-mana remaja yang tengok podcast ni sebenarnya sejauh mana orang menilai kita, membandingkan kita itu tak penting pun. Yang penting bagaimana kita membina jati diri kita daripada dalam. Itu yang sangat penting. Whatever happen, apa-apa yang datang stress daripada luar, itu memang sentiasa berlaku kat mana-mana pun, pada siapa-siapa pun. Yang penting semua orang sekarang mesti ada rasa macam mesti, tu semua kan. orang Waktu ada kita rasa kecil-kecil stres. tu mestilah ada. Betul. cuma bagaimana pelajar dan remaja itu menerima persepsi itu sangat penting. Kena ada Ilmu. dan kemahiran. Ilmu. Macam mana janji. Saya Janji. Kalau- Kita pergi kepada dari sudut psikologi pula lah Puan. Okey. Kita pergi dari sudut psikologi. Adakah tekanan selepas HPM kan, keputusan dah keluar, adakah akan memberi dari sudut psikologi memberi tekanan emosi kepada pelajar itu sendiri? Of course. Of course. Result yang keluar akan memberi kesan kepada emotional regulation pada pelajar. Kerana SPM ni adalah merupakan manifestasi pertama hasil usaha akademik anak-anak secara objektif. Betul. So dia dapat result tu, anak-anak akan melalui dua kondisi ataupun dua keadaan, which is positive effect dengan negative effect. Effect ni adalah emosi. Betul. Di mana kalau positive effect ni pelajar tu akan happy, pelajar tu akan teruja, excited dan sebagainya kerana result yang mereka dapat tu seperti mana yang mereka nak ataupun lebih jauh baik daripada apa yang mereka nak. So mereka akan mengalami positif emosi. Walau bagaimanapun akan ada anak yang mengalami negative effect. Kenapa? Sebab result yang mereka dapat itu tidak mengikut expectation diri dan juga keluarga. Mereka akan rasa sedih, Ya. mereka akan rasa bimbang, kecewa dan sebagainya. Semua akan rasa. Jadi apa yang paling penting sebenarnya, itu normal je perasaan tu. Cuba bayangkan awak ambil result kan. Bila awak berjaya, teruja kan. Bila sedih, boleh-boleh je nak balik awal. Ya, nak main tak nak gambar dah. Betul, Tak nak. Tak penting dah semua. Yang penting Buang nak dari bila result tu. Wah. Koyak aje. Tak nak jumpa kawan semua tak nak. Tak nak. Sebab pelajar itu sudah mengalami negatif effect. Betul. Apa yang paling penting sebenarnya, pelajar tu kena mengamalkan adaptive coping strategies, which is kena pandang result tu sebagai developmental milestone. Bukanlah indikator mutlak. Bukan indikator mutlak masa depan you. Bukan. Tak apa, ini adalah pencapaian dia dapat. So ini adalah pencapaian aku. Mungkin inilah aku dapat. Sebab itulah kuat usaha aku je. Dia fikir macam tu. Macam pasrah menyerah. Dia kena ada coping tu. Kalau pelajar tu tak ada coping tu, maka dia akan stres gila-gila babas. Okey? Okey, faham. Okey. Maksudnya SPM ni kiranya contohlah result dia tak okey. Contoh result dia gagal kan. Maknanya dia tak akanlah gagal selama-lamanya dalam hidup. Sebab orang kata SPM penentu masa depan. Kononnya. Itu macam mana? Itu adalah mindset. Mindset lah. Mindset. Bila kita terima sesuatu, what we call, kita kena faham tentang konsep kegagalan hari ini adalah peluang untuk aku lebih hebat. Kena faham yang tu Dan kebanyakan orang yang berjaya mesti melalui kegagalan. Tak ada orang yang berjaya terus. Tak ada. Dia akan melalui fasa kegagalan tu. Cuma yang bezanya antara orang yang gagal tak bangkit-bangkit dengan gagal yang bangkit. Biasa gagal tu dia bangkit. Dan akhirnya mereka akan berjaya. Tapi kalau gagal you cepat putus asa dengan diri you sendiri, maka you payahlah nak untuk berjaya. Okey, baik. Okay. Soalan saya seterusnya ni agak bias sikit lah Puan. Tapi tak apa. Saya tanya juga. Khas untuk kita punya para penonton. Okey, baik.
ada persepsi ataupun stigma masyarakat yang mengatakan giat marah. Contohlah, dulu kita ada sekolah teknik, tapi sekarang ni kita ada college vocational. Okey, kita ada college vocational, kita ada college community, kita ada giat marah dan bidang-bidang kemahiran yang lain. Ada setengah masyarakat ni ataupun parents ni kan, mereka beranggapan bahawa bidang-bidang kemahiran ni hanya untuk pelajar yang mempunyai IQ yang rendah sahaja. Ataupun hanya Bias kan? Bias kan soalan ni kan buat saya takut Soalan dia. sebenarnya. Tapi tak apa, kita perlu soalan yang bias tu. Kita nak tengok jawapannya macam mana. Jawab ke lebih bias? Contoh, puan rasa macam mana kan benda ni? Okey. Mindset. Stigma. 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 Saya sebenarnya tak boleh menafikan stigma tu memang wujud dalam masyarakat. Memang ada. Because saya memang berasal bekerja di Politeknik Sultan Azlan Shah lebih kurang 15 tahun. Jadi Lama wak. lama Lama. Politeknik Kan, bidang TV Memang macam lama, sesuai kan? dengan saya ni. Kan. Jadi bidang stigma tu tak boleh dinafikan, memang wujud dalam masyarakat. Tapi stigma ni dia wujud adalah hasil daripada pemahaman lama yang menyamakan kecemerlangan akademik itu sama dengan kecemerlangan kehidupan. Itu orang lama fikir. Ya, benar. Betul. Benar. Benar. Kan? Benar. Jadi bidang kemahiran dan juga vocational ni bukan untuk pelajar yang lemah. Tapi ia merupakan laluan yang berbeza untuk pelajar yang mempunyai kecenderungan yang agak tinggi dari segi praktikal, dari segi hands-on dan juga kemahiran. Kemahiran apa? Kemahiran teknikal. Teknikal. Jadi seperti yang saya cakap tadi, setiap individu mempunyai kecerdasan yang berbeza. Ada individu yang cenderungnya agak tinggi pada teori. Ada individu, ada individu yang very good. Ada individu yang cenderungnya agak tinggi pada praktikal. Jadi kita tak boleh nak paksa semua orang berada dalam laluan dan pas yang sama. Betul. Sebab ia menafikan hak dia. Bila kita letakkan semua orang yang hebat teori dengan tak berapa nak hebat teori, duduk sekali, agak-agak siapa yang berjaya? Yang teori yang berjaya. Kita tak yang hands on ni. Kesian. Jadi bila kita letakkan dalam luar yang sama, dia akan menidakkan dan menafikan hak dia. In terms of, dia akan stress. In terms of emosi dia. Yang kedua, in terms of pencapaian dan in terms of prestasi dia. Betul. Jadi kalau kita tengok sekarang, apa kita perhatikan kan? Lepasan TVET, giat marah, college community, Politeknik. Politeknik. Mereka sebenarnya jauh lebih ke depan. Betul. Dari segi apa? Betul. Jauh lebih ke depan. Dari segi bidang kerja, Betul. dari segi tangga gaji, dari segi kepuasan bekerja, malah ada dalam kalangan mereka ini dah jadi usahawan yang sangat berjaya dan juga menjadi majikan kepada graduan universiti. Jadi apa yang kita bincangkan sekarang ni bukan isu pelajar lemah atau pelajar kuat. Betul. Bukan. Isunya sekarang bagaimana sistem menyediakan ruang untuk pelajar mengikut potensi mereka. Jadi TVET ni bukan laluan belakang tau. Dan bukan pilihan kedua. Sekarang ni TVET dah jadi pilihan yang pertama dan melahirkan graduan yang sangat bermaruah. Jadi kalau kita ukur ikan, seekor ikan kita ukur dengan kebolehannya manjat pokok. Lemahnya ikan itu. Gagal ikan tu. Tapi bila kita letakkan ikan tu dalam air, dia akan jadi yang paling hebat. Betul. So Kita tengok kita punya situasi kan. tengok kita punya potensi. Kita tengok potensi letakkan di tempat yang betul. Baru tak zalim. Betul. Letakkan di tempat yang betul. So stick janji. Kena ada ilmu, okey? Jangan janji aja, kena ada ilmu. Maksudnya persepsi ataupun stigma masyarakat tu maknanya dah Dia pemahaman lama. Pemahaman lama Dia lah. pemahaman Patutnya lama. kita perlu ubah lah puan. Kita Sebab kena ubah, memang kena ubah. kita dah masuk zaman 2026. Dah tahun 2026 dah puan. Nak berubah kena ada ilmu. Kena Ilmu. tengok dari segi pemerhatian dan sebagainya bagaimana graduan telah mencipta, graduan TVET sebenarnya telah mencipta kecemerlangan dalam bidang TVET itu sendiri. TVET sekarang ni lagi satu kan sekarang banyak kilang. Ya, So dia orang punya waktu kerja memang work life balance daripada Ya, kan sebab gaji tu. dia dah banyak. Sangat. Kerja sekarang 4-3. Ya, student saya tu ex-student nombor 4 pula. Ramai student saya yang kaya-raya ni. Jangan lupa sponsor saya. Betul kan? Saya setuju dengan statement Raja. Sebab apa?
Sebab kalau contohlah kerja kilang kan, sebenarnya saya tak nafikan kerja kilang lebih banyak tangga gaji mereka berbanding dengan kita sebagai orang kata kerja kerja office hour ni. Gaji orang lagi mahal pun sebenarnya. Betul. Ya. Cuma bagaimana kita menguruskan juga lah. Kalau ada tekanan-tekanan dan sebagainya, kena ada soft skill tu lah. Okey, macam tadi Suhaila kata rasa aku ketinggalan. Lepas tu untuk saya pula, normal ke rasa aku salah pilih jalan? Sebab bila habis SPM, untuk budak yang lepas SPM kan, mesti kita ada rasa, weh aku ni salah pilih jalan lah sebab kawan-kawan aku nak yang macam ni, mak bapak aku suruh aku macam ni. Lepas tu kawan-kawan pula cakap, weh ambil lah accounting. Apa kau ambil engineering? Kenapa Ambil kau accounting ambil lah. tu? Aku tengok kau macam boleh je. Kau macam ni kau pergi ambil engineering. Kenapa? Kau boleh kan? kira-kira. Ya. Hutang aku semua kau kira. Kenapa kau ambil engineering? Penting macam tu. kawan. Dia. Lepas tu parents pula tu. Parents kan dia suka menekan-nekan sekarang ni. Ya, Ya, betul Puan. kesian parents. Saya pun sebagai parent. Saya rasa macam saya pula ditekan kan. Okay, normal. Normal Sebab perasaan tu normal sebab mereka berada dalam vocational uncertainty. Perasaan ragu-ragu seperti yang saya sebut tadi. Perasaan ragu-ragu itu menunjukkan pelajar itu berada dalam critical self-reflection. So mereka baru nak buat daripada critical self, baru mereka nak buat refleksikan diri. Daripada refleksi itulah sebenarnya mereka akan buat what we call penyelarasan strategi kerjaya semula. Barulah mereka sedar yang mereka ni salah pilih jalan. Barulah mereka nak cari kekuatan, dah jatuh di tiba tangga. Baru nak cari minat aku apa. Baru nak cari laluan aku ke mana. Orang kata dah terhantuk pada dinding macam mana gitu. Dia baru tergadah nak. gitu. Selalu umur macam tu, umur 25 kan baru rasa macam tersedar kan. Ya, 25. Betul. Jadi kat situ sebenarnya tak ada masalah, ia normal dan dia memberi kesedaran lah. Daripada kesedaran itulah kita akan engage dalam experiential learning dan juga kita akan rujuk orang-orang yang tertentu lah. Untuk counter back kan, perasaan tadi tu kan. Perasaan mana? Perasaan, Banyak perasaan. perasaan rasa macam, ya aku tak ada hala tuju. Salah pilih jalan kan. Salah pilih jalan semua tu kan. Kau ada tips tak nak come back balik? Comeback balik. Oh, yang kalau nak bangkit balik kan? Bangkit balik daripada jatuh tu daripada Puan. jatuh tu. Dia dah jatuh. Macam Dia aku jatuh, dah nak bangkit fail lah. Aku mana? rasa macam, ya aku dah fail lah weh. Aku dah tak berhidup dah. Macam tu. Ada tipsnya. Tapi tips saya je lah apa yang saya buat. Okay? Yang pertama, apa yang paling penting adalah kena acknowledge emosi. Kena raikan emosi sedih tu. Raikan emosi bimbang. Raikan maksudnya Raikan it's okay untuk rasa tak okay. Tapi Raikan benda tu perasaan kan, tu. benda tu kan macam negatif. negatif. Raikan sebab itu emosi kita. Maksudnya Tak lepaskan kesian ke kat diri kita yang sedih tu? Siapa nak tolong Kesian. support kita? Acknowledge your emosi. Raikan perasaan sedih, anggap ia sebagai human reaction ataupun human experience. Itu yang pertama. Kau sedih ke? It's okay. It's okay Betul to Puan. feel not okay. Yelah, Tak sebab apalah. sebab kita bukan robot. Kita Kau nangis, manusia. kau nangis lah. Ya. Kalau kau nangis je. Itu yang pertama. Mm-mm. Yang kedua, kena buat a self evaluation ataupun self reflection. Kena banyak muhasabah tu. Muhasabah. Untuk buat penambahbaikan dalam perkembangan dan pembangunan ke diri. Apa benda yang boleh buat, apa benda yang tak sesuai dibuat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kena minta ataupun berbincang banyaklah dengan mentor, dengan ibu bapa, dengan guru-guru. Sebab kita kena minta perspektif luar juga apa yang telah terjadi kat kita. Dan daripada situ sebenarnya kita akan dapat social support dalam proses recovery itulah. Ya betul. Okay. Betul. Dan yang seterusnya, faham bahawa setback, kegagalan tu adalah peluang untuk grow. Setiap kegagalan tu sebenarnya barulah permulaan untuk aku lebih baik daripada sebelum. So 4 tips tu sebenarnya sangat penting kalau kita rasa down lah. Kalau kita rasa down. Saya rasa macam saya yang kena. no. Counselling. Sebab kita ke? berhadapan dengan Betul. psikologi. Kita bukan berhadapan dengan kaunselor. Betul. Jadi tips tu saya rasa saya biasa gunakan. Banyakkan muhasabah. Sebelum tidur saya akan muhasabah diri dulu. Apa yang aku dah buat hari ni. Betul ke? Betul ke apa aku buat? So next time kalau tak betul jangan buat lagi. Saya suka acknowledge feeling saya lah. Sebab tak ada siapa nak jaga hati kita kalau bukan kita sendiri lah. Nak harapkan orang tak payah harap. Nanti dia akan kecewa. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Okey. Okay.
Okey, pada pandangan Puan, kerja dulu ataupun sambung belajar kemudian? Sebab sekarang kan, zaman sekarang ni macam budak-budak lepas SPM, diorang banyak yang kerja gig. Tahu tak yang kerja gig macam Foodpanda, gig, yes, we call gig. Gig Foodpanda, Grabfood. Gen Z. GIG. GIG. Maksud G tu apa? G tu apa? I tu apa? G tu apa? Tak tahu, tapi kerja gig. Di antara Dia kerja macam gig yang adalah macam ni lah, macam viral. Macam tu lah viral, banyak sangat benda viral. Jadi macam kerja-kerja Foodpanda, Foodpanda lagi. Food, semua tu kan. Diorang kan macam tak apalah, bila diorang dah cedok sehari 150, dah tak macam Sehari. dah dapat duit kan. Cedok. Tahu cedok? Cedok tu Kau- macam kau ni lah. Tu dapat duit lah. Cedok tu kita buat job. Job. Cedok tu kita buat job kan. Bila kita dah cedok sehari 50, dah dapat duit 150 Amal sehari. kan? Siapa yang nak sama belajar kan? Siapa? Macam tu kan. Ya. Betul. So diorang rasa kadang-kadang ada yang cakap, okey lah aku kerja dulu baru aku Belajar. sama belajar. So apa pendapat saya? Hmm. Dari aspek psikologi, dari perspektif psikologi, gap year ni tidaklah menjadi satu kesalahan dan dia bukanlah satu kegagalan. Sebab gap year ni sebenarnya ia mematangkan seseorang itulah. Dia mematangkan seseorang. Dalam kebanyakan kes, apa yang saya perhatikan, para pelajar yang sambung belajar tanpa kenal diri sendiri, mereka sebenarnya cepat burn out. Mereka cepat salahkan orang lain. Ketahanan psikologinya sangat rendah. Dan banyak salahkan faktor luar atas apa yang berlaku. Dan juga salahkan diri sendiri. Jadi apa yang paling penting sebenarnya, apabila seseorang tu kerja dulu, sambung belajar kemudian, dia sedang membina satu kemahiran hidup dia. Which is cara mengurus emosi, cara mengurus tekanan, cara berdikari. Lebih berdikari, lebih bertanggungjawab. Dan mereka sebenarnya lebih kenal sebenar, realiti kehidupan sebenar. Betul. Jadi pelan-pelan daripada situ, pelan-pelan Betul, Puan. banyak para pelajar atau remaja dan belia itu, mereka sedang membina self confidence dalam diri mereka. Jadi bila mereka ada peluang untuk belajar, mereka akan jadi pelajar yang sangat fokus. Betul. Pelajar yang tahu apa yang mereka nak dan bagaimana nak capai kejayaan. Dan akhirnya mereka sebenarnya sangat menghargai peluang belajar itu. Betul. Jadi apa yang paling penting dalam gap year punya konsep adalah niat dan penstrukturan. Gap year yang sihat ialah bila pelajar tu tahu apa yang dia nak dan apa yang dia nak cari. Yang tak sihat ni adalah bila dia tak tahu apa dia nak. Dia just follow orang. Betul. Dia ikut je angin bahaya. Ikut je. Just follow on track. Dan akhirnya dia akan jadi mati rasa, kosong. Dan akhirnya minat nak belajar tu akan hilang. So gap year ni tak ada masalah. Nak kerja dulu pun tak ada masalah. Asalkan para pelajar dan belia sedar yang mereka ni sedang melalui proses kehidupan, bukannya lari daripada kehidupan sebenar. Betul. That's a gap year konsep lah. Okay. Saya setuju Puan sebab kebiasaan contohlah kalau pelajar tu sendiri dia memilih untuk bekerja dulu kemudian sambung belajar kan. Secara tak langsung mereka dah bina orang kata self confidence sebab contoh saya bagi tahu Grabfood kan. Kadang-kadang macam yang Raja kata tadi ada sehari boleh dapat 150. Kan, Banyak 150 lah tu. banyak kan. Tapi Keluar pagi. Ya. Macam tengah hari, macam petang. Katakanlah tiba-tiba ada cancel order kan, cancel order. Secara tak langsung benda tu saya rasa dia pun dah adapt dengan emosi kan mengajar supaya Erti menerima rejection. menerima rejection. Bagaimana you menerima, you tapis rejection. Betul tak boleh. Betul. Jawab bersetuju dengan saya. Ya, setuju. Bersetuju. Daripada tadi kita orang setuju. Alah. Tak ada, tak tak setuju saya Tak keluar. pernah tak ada setuju. Okey. Okey. So Puan, kita dah sampai, korang kita dah sampai ke penghujung segmen podcast Hujung dah kita. kan? Hujung dah, dah pukul berapa dah ni? Dah berapa jam dah ni? Macam mana dia sembang? Apa sembang, ya, Puan? Kot. Kan? Siapa? Kita dah sampai ke penghujung sesi podcast kita pada hari ini. Okey, sebelum kita orang kata tutuplah podcast kita, apa mesej terakhir Puan untuk pelajar dan juga belia ni bila rasa diri mereka ni aku ni tak ke mana-mana sekarang ni? Untuk pelajar yang Rasa rasa useless down, lah. useless. Rasa useless lah. Kita pakai useless. Useless. Okey, mesej terakhir saya.
Bukan mesej terakhir saya. Mesej saya untuk para pelajar. Belum terakhir. Takutnya kalau tak ada. Takutnya. InsyaAllah. Maafkan saya. Okay? Puan, oh insyaAllah banyak lagi Mesej umur. saya untuk para pelajar yang merasakan diri mereka tak ke mana-mana sekarang. Kan? Saya hanya nak bagi tahu satu benda, itu perasaan yang sangat normal. Dan dia tidak bermaksud pun anda gagal. Kadang-kadang hidup ni, anak-anak sekalian, dia bukan kita nak tengok siapa yang bergerak laju ke depan. Tidak. Kita nak tengok bagaimana kita membina jati diri kita daripada dalam. Walaupun kita tengok kawan-kawan kita dah jauh ke depan, dah jauh tinggalkan kita. Itu bukan isunya. Isunya bagaimana kita melalui proses itu. Apa yang paling penting, jangan putus asa dengan diri sendiri. Mulakan langkah kecil, walaupun dia agak kecil, untuk kenal diri you, untuk jaga emosi you, untuk usahakan walaupun belum nampak hasil. Saya yakin apa yang anak-anak dan belia buat sekarang ini adalah anak-anak sedang menyediakan sesuatu kehidupan untuk seterusnya. Jadi anda bukan ketinggalan, tapi anda sedang melalui proses kehidupan. Wah, Kata-kata kata-kata hari yang ini. sangat menyentuh inspirasi kan? Menyentuh nampak? sanubari Raja. Gitu. Ya. Yang terakhir ke soalan tu? Baik pun, nak lagi. Cepat kan? Sana. Next tau, banyak. Janji. Ada ilmu. Janji ilmu. Okey, itu kata-kata saya lah untuk semua. Sangat memberi inspirasi. Lepas kita kenal diri kita, maka kita jaga emosi kita lah. Saya sangat tekankan jaga emosi. Sebab tak ada siapa yang nak peka pada emosi kita lah. Kira jangan deny lah kita punya emotion kan. Jangan raikan, tepuk-tepuk sikit. Maksudnya kalau Peluk-peluk diri sendiri. maksudnya kan kalau kita nak sedih ke nak menangis, lepaskan je. Lepaskan je. Lepaskan je. Cuma Jangan tahan. nasihat saya, kalau kita stres, kita kena ada coping skill. Kopi Contoh kan, kalau saya stres, saya buat apa? Apa yang saya buat, setiap orang coping skill dia berbeza. Contoh saya stres, saya buat apa? Saya akan menangis diam-diam. Macam mana nangis diam-diam? Menangis diam-diam tanpa orang nampak. Oh. Dalam kereta tu, atas jadah tu bangun 3-4 pagi. Kan? Selepas saya menangis, saya rasa lega. So sekarang ni kalau you nak tahu coping skill you apa, kalau you stress you buat apa? Ada orang dia stress dia makan. 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 Tapi lepas makan dia lagi stress. Tu bukan coping skill terbaik. Sebab gemuk. Sebab dia ikut orang. Ada orang dia stress, dia makan ataupun dia tidur. Kan? Ataupun dia menjerit kuat-kuat kat bukit. Ataupun dia pergi shopping. Tapi kalau kita nak tahu kita coping skill stress kita ni, yang mana yang terbaik adalah selepas kita buat coping skill tu, kita rasa lega. Stress tak hilang pun lagi, tapi kita rasa lega. Sebab kita dah bagi. Kalau lagi stress, Saya nangis. Okey, lepas nangis lega nak? Itu Nangis kita baik. Kan Azlaya? Biasa saya dengan muzik lah. Dengan muzik. Muzik apa? Metal tak. Sentimental. Apa? Jiwa-jiwa puan. Biasa Semua puan. Lepas tu kita akan menangis. Kita menangis. Sebab nangis tu adalah terapi. Nangis tu kira the best lah. Betul. So acknowledge emosi kita. Dan bisa lepaskan sesuatu benda. Melepaskan Melepaskan. batu di bahu. Beban di bahu. Tapi ada orang kalau dia stress, dia nak bercerita pada orang. Cari orang yang tepat lah. Betul. Jangan bercerita ikut dan je, nanti bila kau gaduh, dia habis bongkar dengan rahsia kau. Gitu. Cerita dekat bahaya. Coach Nika. Saya Lain macam. Kusnika. Lain macam. komen. Eh. Coach Nika. Kusnika. Ada ni ke ada pandangan ke pasal Kusnika? Allah. Jangan. Tunggu next. Yes. Okay. So, itu saja kan? Itu saja. Okay. Okay, alright. Okay, korang. Kita wrap dulu untuk topik kita ni. Jadi, terima kasih banyak Puan Syahiran sebab sudi berkongsi sedikit sebanyak mengenai pengalaman, penceritaan Puan. Okay. So, korang, kalau korang nak kami bawakan topik-topik sensasi, korang sensasi, untuk korang jangan lupa, jangan lupa like, share dan subscribe YouTube channel kami di bawah. Bawah. Cari-cari. Cari. Jangan lupa. Cari-cari. Okay. So, baik. Okay. Habis dah. Zaz. Lagi sekali Bye. Puan. Satu. Lagi sekali. 1, 2, 3. Zaz. Bye korang. Bye.